Hai guys, aku sekarang ada dekat Taman Persahabatan Selangor Jepun dekat Shah Alam. Aku tak tahu korang pernah pergi ke tak, tapi aku sendiri pun tak pernah pergi. Jom kita explore tempat ni hari ni. Let's go. Hai guys, aku sekarang berada dekat Taman Persahabatan Selangor Jepun. Taman ni terletak di Tasik Timur dalam Taman Tasik Shah Alam. Kalau korang nak tahu, taman ni dibina sebagai simbol persahabatan negeri Selangor dan juga Jepun. Selain tu, taman ni dia melambangkan hubungan perdagangan dan kerjasama kedua-dua belah pihak. Ini adalah perhentian pertama aku dekat laman refleksologi. Kat sini boleh santai-santai sambil kita buat refleksologi ni, sambil hirup udara segar. Banyak juga pokok-pokok yang hijau kat sini. Kat sini suasana dia memang tenang and sesuai untuk semua peringkat umur. Dekat sini juga ada kolam ikan koi dengan satu jambatan warna merah ni. Ikan koi tu, kalau korang nak tahu, dia melambangkan tuah, ketabahan and kemakmuran kalau dalam budaya Jepun ni. Kalau daripada atas jambatan ni, kita boleh menikmati pemandangan kolam and kehijauan sekeliling kita. Dekat belakang aku tu ada macam tourism center. Nanti aku nak pergi tengok kat situ apa yang ada dekat situ. Tapi aku nampak macam tutup. Mungkin sebab weekdays dia tutup kot. Kalau weekend baru buka ni ramai orang. Aku rasa lah. Patutlah daripada tadi aku dengar bunyi air terjun. Rupanya dekat sini ada air terjun mini. Kau tengok belakang aku tu, ada air terjun. Jom kita pergi dekat next taman. Ada taman apa lagi kat sini? Aku sekarang dekat kolam ikan koi tadi, taman ikan koi tadi. Tapi aku tak berapa nampak pula dia punya ikan koi kat sini. Mungkin siang-siang dia tak nak muncul kot ikan koi tu. Tapi adalah sempat aku shoot sikit ikan-ikan yang ada kat sini kan. Tapi aku tak tahu, aku rasa tu macam bukan ikan koi. Tapi tu ikan apa? Tak apalah, kita pergi tempat yang seterusnya. Dekat sini sebelah taman teres. Tapi aku cari tak ada pula tempat dia tulis taman apa-apa kan. So aku rasa aku bagi taman ni Taman Stonehenge. Sebab kat tengah-tengah ni ada meja. Lepas tu kita dikelilingi oleh batu-batu yang besar. Aku nampak belakang aku tu. Okay, tu batu. Sini pun ada batu juga. Ni pun ada batu. Semua penuh batu. Dan dia bentuk bulatan. Cantik lah. Lah, rupanya ada lah. Aku mandai-mandai je Taman Stonehenge. Ni lah signboard dia. Taman Laman Zen, Zen Garden. Oh, aku pun tak tahu Zen tu apa. Aku silap masuk lah tadi. Aku masuk ikut belakang lah kiranya kan. Rupanya ni dia punya depan dia, Laman Zen.
Yang ni aku tak tahu pokok apa, tapi di dalam laman Zen ni juga aku rasa dia pokok apa Aku nak masuk tak boleh. Dia tak ditulis lah ni pokok apa, tapi besar lah pokok ni. Macam pokok bonsai. Bonsai. Tapi tak tahu lah. Kalau betul lah ni pokok bonsai, ini adalah pokok bonsai yang paling besar aku pernah tengok dalam hidup aku. Aku rasa aku dah boleh ambil kelas bahasa Jepun dah. Sebab kat sini pun dah macam-macam perkataan aku tahu. Salah satunya adalah Asumea ataupun tea house. Bahasa Melayu rumah teh. Oh, teh ada rumah. Tea house Asumea. Ni lah belakang ni. Betul lah Shah Alam ni, kalau kita explore betul-betul, kita tengok betul-betul, banyak sebenarnya tempat yang kita tak pergi lagi. Dan sebenarnya tempat tu best je, and macam-macam boleh belajar. Sebelah Asumea tadi, yang rumah teh tadi tu, ada satu lagi laman, dia panggil laman Denai. So ini adalah laman Denai. Dia memang ada Denai turun bukit. Kalau Denai tempat berjalan kaki ni kan, Denai lah turun bukit ni. Wow. Lepas tu kat bawah ni ada sebahagian daripada Tasik Shah Alam, air daripada Tasik Shah Alam tu. Okay, nice. Cuma banyak nyamuk sikit, sebab mungkin banyak pokok kot. Aku rasa dekat laman Denai ni tempat yang paling sunyi kat sini, yang paling senyap je kat sini. So dengan ada anginnya lagi, dengan ada tasiknya lagi, bagi aku ni tempat yang best untuk merehatkan minda. Tempat yang aku berdiri sekarang ni, dia macam jambatan, tapi dia ada kolam, kiri dan kanan dia ada kolam. Okay, situ ada kolam, sini ada kolam. Ini adalah struktur ni memang dah ada sebelum Taman Jepun ni ada. Maksudnya dulu kalau kita pergi Tasik Shah Alam, kita boleh jalan kaki dekat Tasik Shah Alam tu, and then sampai dekat sini. Aku ingat lagi tempat ni. Sini pun tempat yang cantik juga untuk tangkap gambar ataupun jalan-jalan dengan family. Ada lagi satu part, sebahagian taman ni aku tak explore lagi. So first aku nak pergi yang dekat rumah yang aku cakap tadi tu. So ini adalah rumah yang korang tengok tadi tu. Dia macam cultural hub. Betul lah. So macam-macam boleh buat kat sini. Ada cafe juga kat sini, tapi sekarang tutup. Weekend mungkin dibuka, ataupun tengah renovation, sebab tu dia tutup. Tapi kat sini memang ada cafe. So kalau jalan-jalan penat, haus, panas ke apa ke, boleh datang kat sini, and then boleh lah minum ke ataupun makan dekat sini. Tapi hari ni tutup, so tak dapat lah nak tunjuk dekat you all. Ni dia punya signboard. Ada juga Rumah Selangor. Rumah Selangor. Aku rasa ni tempat yang last aku explore hari ni. Nama dia Kolam Maze. Aku tak tahu apa yang maze. Adakah kolam itu seperti Maze Runner?
Jom kita meninjau kolam maze. Ternyata tekaan aku tepat. Dia macam maze runner sikit. Tak adalah, kolam ni berbentuk dia ada macam laluan air yang panjang mengelilingi kawasan ni. So dia punya curve kolam tu adalah berbentuk 90 degrees lah. Dia petak-petak macam tu kan. Sebab tu dia panggil kolam maze. Kat sini baru aku nampak ikan koi yang aku cari tadi. Baru aku nampak ada ikan koi. Yang kolam yang sana tu tak ada ikan koi. Aku dah settle explore Taman Persahabatan Selangor Jepun. Hebat lah, dekat Shah Alam ni ada tempat macam ni. So aku nak kena balik dulu. Jangan lupa like, komen dengan subscribe. Kita jumpa di next video. Bye bye.